Biasa kalau kita nampak card holder biasanya jenis pendek kan. Yang ini Kate Spade punya special edition, lain daripada yang lain sebab dia version panjang. So for this one dia pakai coated canvas, ada pimbang logo. Okey, untuk belah depan ni ada pocket tau. Untuk pocket ni kalau macam nak masukkan duit kan, contohnya this is $100, boleh masukkan duit kat depan ni. Tapi kena lipat sikit. $100 panjang sikit kan. So macam kena lipat sikit lah. Okey, untuk belah belakang dia ni ada 2 kat slot sini, lepas tu 4 kat slot sini tau. Yang ni sekejap try masukkan duit pun sama juga, mungkin kena lipat sikit kalau $100. Okey, kejap Okey, saya dah jumpa RM50. Gigih $100 memang panjang lah. Kalau RM50 boleh masuk straight macam ni. Lepas tu okey, dia ada zipper tau, tapi zipper ni kecil je, tak boleh masuk phone. Sebab memang kecil je. Kalau saya comparekan dengan size phone macam ni, kecil je. So untuk card holder ni sesuai untuk orang yang suka pakai bag kecil-kecil, tapi kan dia macam nak yang boleh letak cash. You should get this one. Harga RM299 sebelum voucher. Ada cara untuk dapatkan harga lebih kurang $230 macam tu, tapi kena pandai cek voucher. Kalau tak jumpa boleh komen down below. Untuk pembelian, tekan kat shopping bag, ataupun kalau tak jumpa voucher boleh komen down below, ataupun apa lagi, ataupun boleh PM kita jugalah. Apa-apa pun jangan lupa tekan button follow.